Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Abang nak kongsi satu ubi yang menjadi menu istimewa yang hanya muncul setahun sekali, iaitu kerepek ubi ngaku. Pernah nampak tak ubi pelik ni semasa Tahun Baru Cina? Ubi ngaku atau arrowhead ini berasal daripada Asia Timur, terutama China dan Jepun. Ia tumbuh dalam tanah lembap dan bentuknya macam anak panah. Sebab itulah dia dipanggil arrowhead. Dalam budaya Cina, ubi ngaku melambangkan kemakmuran dan kuah. Sebab tu, masa Tahun Baru Cina, pasaraya penuh dengan ubi ini. Antara khasiat ubi ngaku adalah menyokong kesihatan jantung kerana mengandungi kalium yang membantu mengawal tekanan darah dan menyokong fungsi jantung yang sihat. Ubi ngaku ni sebenarnya boleh tumbuh di negara kita yang mempunyai iklim panas dan lembap sepanjang tahun. Biasanya kalau nak buat kerepek ni, orang Cina tak buang kulitnya, tapi abang sengajalah buang kulitnya dan kita tinggalkan bahagian atas ubi ni supaya senang untuk kita parut. Tapi sebelum memarut tu, kita pastikan ubi ni dilap dengan bersih supaya tidak licin. Kita memarutnya. Nak menyagat ni macam hidup kita, kena sabar, jangan gopoh. Silap-silap jari pun boleh hilang. Selepas disagat, ubi ngaku direndam dalam air garam selama lebih kurang 10 minit. Tujuannya adalah untuk buang getah, elak ubi melekat semasa digoreng dan hasilkan kerepek yang lebih rangup dan berperisa. Air garam bertindak sebagai ejen pemisah semula jadi, menjadikan hirisan ubi lebih mudah digoreng satu persatu. Selain daripada itu, garam juga akan meresap sedikit ke dalam lapisan ubi, menjadikan kerepek lebih sedap walaupun tanpa perasa tambahan. Proses rendaman membantu mengurangkan kelembapan berlebihan pada permukaan ubi, menjadikan hasil gorengan akan lebih garing. Selepas direndam, toskan dan lap kering dengan tisu dapur sebelum goreng supaya minyak tak meletup guys. Biasanya ubi ngaku digoreng selama 2 hingga 3 minit sahaja di dalam minyak panas sehingga ia menjadi rangup dan keemasan. Jangan terlalu lama, nanti hangus atau jadi keras. Goreng secara batch kecil supaya suhu minyak kekal stabil dan kerepek masak sekata. Setelah diangkat menggunakan penapis, lapik dengan tisu dapur untuk serap minyak yang berlebihan. Biarkan sejuk sekejap sebelum simpan supaya kekal rangup. Kalau nak kerepek tahan lama dan rangup, boleh goreng 2 kali ataupun double fry. Goreng sekejap dulu, angkat, biarkan sejuk, kemudian goreng semula. Kerepek yang telah dimasukkan ke dalam bekas, pastikan tidak ditutup kerana wap akan membuatkan kerepek menjadi lembik. Kerepek ubi ngaku ni mempunyai rasa yang manis, berlemak dan sedikit berair di dalamnya. Musim Tahun Baru Cina dah dekat. Ni masa dia. Ubi ngaku ni bukan selalu ada. Dia datang setahun sekali macam tetamu VIP. Jadi kalau nampak kat pasar tu, jangan tunggu lama-lama. Terus beli, terus sagat, terus goreng.